Hey yo, what's up guys, it's Aidil here. Semalam korang tengok kita orang macam mana, kita orang buat part 1 macam mana, pasang besi apa semua, beli barang apa semua. Hari ni part 2 kita nak tunjuk korang progress kita setakat ni. Tapi sebelum tu, kita flashback dulu video sebelum ni. Kita buat kopi dulu kan, buat kopi. Tukar nak minum. Buat dalam botol lah. Betul. Mana dah dulu. Jom. Supply sayur kita masih ada Mana kopi semalam? Ya. Kopi sebut tak mana buat lah. Kopi ucap lah okey. Beli kat kedai lah. Cukup ni kan? Cukup lah. Lebih yang pahit lah. Goncang jap. Shake it. Tak rata gila. Dah semput. Biaran lagi belakang. Ini semua biaran di sebelah. Dah. Padam. Tangan dia belum. Oi, air. Kalau tak masak ni ni tepi sana. Dah sebelah sini. Tu. Kita sambil-sambil buat konten ni kita belajar. Betul. Betul. Kau ke 9? Ya. Kau tengok dia sebelah kiri kanan kau agak ngam-ngam. Kan kau tengok yang sebelah? Dia. Dia kurang je. Pegang. Kat sini jap. Acap. Apa? Acap. Ya, ya. Dia tu apa nak potong, nak buat telinga. Macam sana tu, macam pintu. Betul sini. Jadi kau beres. Mana kau? Kuping. Paping. Layar ni kau tekan juga. Sekarang. Alright, cun. Dah, cukup. Ketuk sikit pakai ni. Tengok jap. Tu. Ya, apa. Nak bawa dia pusing satu bumi, nak bezakan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya, bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengar semuanya, harap Tuhan dengar semuanya. Gerakan minti pati dalam buat bilik ni, dia dekat sikit je. Sebenarnya kita buat bilik ni. Bilik ni macam ibarat free. Tak tu, besi tulang dah. Dekat buat pintu.
Ini yang susah ni man. Okey, deal. Yang gun problem. Kaki. Ya. Ini ya, ini. Anomali saking menjalajar. Darah ungu berpusing dalam tarian liar, mencari jawaban yang tidak pernah keluar. Tersisi logik daripada struktur fisikal, kejadian mistik dalam kerangka radikal. Sebuah paruh abadi yang Eh bang, asal ada putus punya budak? Peduli apa? Apa yang punya budak? Mana gitu. Ingat nak tarik sama-sama sini. Tapi kan, nanti aku takut ganggu macam kau nak keluar, dia nak keluar, sekali buka dia nampak di kau tu kan. Jadi kalau macam ni, sini. Nah, boleh bagus. Bumi berputar, dunia bertukar, manusia berubah, warna hati kan pudar, persahabatan bubar, terus keluar, hadap waktu yang sukar, kota raya berlukar. Dulu ride selagi nak naik, sekali yang overnight, sehari high kembali dan kini vibe dah tak lagi cam dulu. Rambut sama hitam, hati dah tak sebulu, sekarang dah lain, bukan. Banyak lagi ni. Besi banyak lagi tak tahu nak buat apa ni. Buat reban ayam ni, buat reban ayam. Satu. Sakit luka tak dibalut, pasti berkudes, tak sudah tertulis. Cuba selidik, kawan baik jadi stranger, siapa yang pelik? Perkara pusing satu bumi, tak berzakat, tidak reality. Ni penjamin penan. Work hard, aku tak ada nak stop. Naikkan sikit, naikkan sikit. Enggak, aku tak ada nak stop. Butang lu. Ada bang. Baru satu bilik siap. Dah pasang tulang apa semua. Tinggal letak cement board. Oh, idea. Berapa ni pasang satu? 1.5. Baru siap satu bilik. Mungkin pukul 2 lagi baru pergi beli cement board. Lagi barang-barang lain semua. Tak makan lagi, lapar ni. Bos tak boleh makan. Aduh. Sorry tau, saya lupa nak record. Kita masak. Hari ni kita nak masak. Kita dah setengah jalan ni. Dah siap dah ni. Dengan nasi goreng style kampung, nasi goreng campak-campak kan. Sekarang kita nak masak apa ni? Apa banyak? Kita kemas-kemas dulu. Bersih-bersih pun selesa nak masak. Tadi kita tak payah cili lah sebab nasi goreng kita dah pedas. Pedas sangat ke? Jom, boleh tahan tak? Ya. Okay. Kita tumis dulu sampai dia naik bau golden brown, golden renzi, golden. Okay. 54. Buang saja. Nasi masuk. Baik air panas sikit kowe. Satu sudu macam ni. Racun. Tu, godak dia. Minyak. Oi. Banyak. Dia punya Ajina mantra. sedap rasa dia. Macam malas pula. Apa? Dah siap. Menu kita dah siap. Tengok. Tirai sufi. Terima kasih.
Semalam banyak rintangan, halangan semua kita lalui ya. Hari ni lancar sikit lah. Tapi yang tak lancarnya beli barang tak tahu nak pukul apa ni. Hari pun nak hujan. Macam tu kita dah siap pasang besi semua, tulang semua kita dah pasang. Tinggal lagi satu bilik ni dia, kita baru naik satu besi. Satu besi gun semalam buat hal lagi lah. Letup, lepas tu tak keluar. Macam tu, okay geng, nama saya Adil. Saya nak minta korang support channel Escape Film. Bagi nama saya naik lah. Bagi saya punya video semua pergi jauh lah. Untuk yang masa ke hadapan nanti, jom kita sambung tengok video. Okay guys, kita dah sampai dekat Outwear. Jom pergi beli barang cement board dengan barang-barang lain lah. Beli apa lagi? Nak beli cement board. Lagi sekali. Salam. Kembali ke channel. Nak beli cement board. Lagi apa tadi? Okay. Plastik shilling. Sama juga yang kalau yang partition board tu dia ada kertas belakang. Okay. Okay. Shilling ni dia tak ada kertas. Dia shilling lah. Tahu. Shilling kapur. Shilling kapur yang itu 16.5. 16.5. Pakai 8. Dia 8. Tak, 46. 46. Plywood. Jadi dinding berapa? 4 4, 5. 35. Mahal. Lepas tu ada Tak nak ukur balik ke frame tu. tak, itu tak kisah. Yang ada lagi satu pintu tu nak kena custom tu frame nya. Jadi ada yang aluminium punya. Pintu pakai pintu standard. Tu je. Besok datang lagi. Hantar Sekarang. satu Taman Frame Mas Layang Yes. dan PS2. Yes. Terus sambal. Campur boleh campur. Ada ni tak nak kena. Ini sebab saya yang cakap. Kalau dia yang cakap menekan-nekan. Nasib baik awak tak nak tekan hari ni. Kita memang tak suka tekan orang. Kita pukul dia terus. Kau nak tekan juga hari ni nak kau. Ada beli skru lah. Skru tak payah. Tak ada. Dah ada. Semua sudah pasang. Skru dah ada. Kalau tak ada datang lagi. Tak ada datang lagi, nekan lagi. Tekan lagi. Tekan lagi. Tak apa, kat untung. Tak ada hal. Dia Kita lagi beli lah. Pak Mat. kau buat pintu. Ini berat Mat. Alright, kita dah sampai kita punya gym sembot. Sekarang jom kita sambung progress kat dalam. Kembali dan kini vibe dah tak lagi macam dulu. Rambut sama hitam, hati dah tak sebulu. Sekarang dah lain, sembang bukan main. Jahit mulut-mulut yang nak jaga tepi kain. Seorang kalau seorang hasut, seorang lagi sambut. Yang sohat takut, seorang sangkut, semua orang cabut. Luka jadi parut. Kita potong naik botol-botol. Berkudes, tak sudah tertulis. Cuba selidik, kawan baik jadi strangers, apa yang pelik? Saya kat tengah. Tak berjaga, Ya, coba cerita. work hard, aku tak boleh nak stop. Oh God, aku tak boleh nak stop. Cupapi punya nyo. Ni kita, woi. Ini meja aku kan? Oh bukan. Iyalah. Pakailah dulu, tidak halal lah. Abang-abang longwang. Kau dah makan ke? Outstanding. Jadi nak kena buat apa ni? Tak, ada kita sorong tak? Nak buang sampah? ஆமா போட்டு அடிச்சான் எட்டு சொல்ல கூட சொல்லி Mampus. ஓகே நான் அத்தி வா வைக்கிறாங்க Saya dah pancit. என்ன அந்த கேபிள் நீங்க எடுத்துங்க அந்த கேபிளா
Doi. Aduh, kita nak cari kita sorong tak ada. Sampah banyak kat depan tu. Tak tahu kita nak buang macam mana. Takkan nak angkut pakai kereta. Tak muat. Macam mana kita nak menggayakan dia, guys? Macam mana? Cuba korang komen kat bawah. Kita nak kemas lah, kita dah pasang. kita dah pasang apa tulang semua kat besi-besi semua ni. Kita pasang apa nama dia tadi? Partition board. Kita pasang partition board. Malam kita siap ni. Abang nak mandi dulu, nak apa semua dulu, tukar-tukar kita dulu semua dulu. Aku di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlalu dan malam pun melepas layar. Guys, dah start guys kita punya Aduh Dil, tak ada mic. Aku cakap dekat sikit. kita buang sampah. Sayur kangkung ni. Aku sepak benda. Wajah orang. Jadi apa? Jadi apa? Tak jadi apa kan kalau dah jatuh macam ni. Man angkat ujung ni man. Boleh man ujung ni man. Jadi kesimpulannya Asal tangannya. tangan okey. Okey. Kita tengah apa? Tengah buat kemas-kemas depan ni. Biar nanti senang lah. Mau parking sini, mau parking sana kan. Ni kita dah makan 2 parking. Susah nak parking. Gila. Acap curi, acap lupa, acap letak kat pokok. Betul ke Cap? Mana dik? Orang tu pakai kopiah. Orang tu pakai kopiah kau ni. Dia jangan tengok luaran dia, kopiah saja. Oh, Dalaman kau dia. tengok dalaman dia. Buka baju dia Dil. Buka baju dia. Okey. Tak sempat buka baju. Lari. Suasana macam nak gelap ni. Okey, dapat. Sikit. Ui, siapa kena kejar? Lagi sekali jap. Cakap. Cepat tolong. Ni kita tengok apa kuli kita potong siput. Potong lagi sekali siput tu. Ni kuli kedua. Kodok dia tak makan. Ni sapu. Buat muka pula. NCPM. Selamat petang guys. Ini hari yang ketiga. Maaf sebab kita orang buat konten lambat. Sebab apa? Sebab hujan. Malam tadi meeting sampai pukul 6 pagi kita orang meeting. Dah tak luar. Di mana? Hujan guys. Susah macam ni. Ni apa partition board kita bawa masuk. Kita bawa masuk ni besi pun tak jual lagi apa semua. Banyak lagi barang yang tak beli lagi. Apa lagi tak beli? Kita punya frame tu tersalah beli. Frame pintu tu salah beli. Pergi beli yang untuk Konkritnya. naik konkrit meh. Patut beli yang apa kayu meh. Patut beli yang aluminium. Patut beli aluminium tapi dapat frame konkrit je tu tak boleh buat apa lah. Nak return pun tak boleh. Buat macam mana kan? Bengkok lah. Memang bengkok lah. Dah layu apa nanti. Jadi Lepas tu nanti kita sambung buat apa pasang partition board ni apa semua. Siap partition board ni baru kita apa nama? Frame pasang pintu apa semua. Dia sama tengok video. Macam mana? Depan. Abang yang dingin pula. Besar pun baris kan.
Semalam kita pakai ni lah bang. Yang ni dia. Belum. Dia patut kerja dari yang belakang dia ada lock kan. Sini. Baru tadi datang. Buat kawan lah. Tinggal 2 je bilik depan tu carikan orang ni. Satu ni Hafiz ambil. Hafiz duduk sini. Hafiz nak duduk sini. Tapi kata ni macam tak nak pula sama macam import. Tak nak dia depan je lah. Bah. Sabar. Pasal gaduh dengan aku dia. Nak pegang? Not. Letaklah kamera kau. Pegang. Bawah. Bawa lagi. Dah. Apa? Dah. Dah. Angkat dia. Dah. Apa jadi? Tak muat. Ni. Bawa balik. Dah. Bawah tu ni. Ambil penyapu dulu kan. Bawah sapu dia. Ada pasir. Mana penyapu? Jais. Oh Jais. Keluar. Sana kau jet sikit. Bawah dia kau jet kau sendal. Cari batu ke apa ke. Macam tu. Okey dah. Stop, diam. Jet lagi. Ni tak masuk. Masukkan dulu. Okey, jet. Okey lah, boleh. Kelas ke? Situ terhenti. Masuk hari mahal lah abang suara. Kita berganding berdua. Nak bawa dia pusing satu bumi, tak bezakan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya, bagi harapan untuk terus percaya. Okey bang. Oh, okey. Macam ni susah? Susah lah pengalaman 18 tahun. Semua boleh settle. Semua boleh settle lah. Boleh. Bang, dapat abang tu. Tak dapat. Dapat. Jiwa tergores, hati luka tak dibalut. Pasti berkudes, takdir sudah tertulis. Cuba selidik, kawan baik jadi stranger, siapa yang pelik. Karena pusing satu bumi, tak bezakan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. Kita iklan dulu guys. Kita ada proses memudahkan yang tool. Kena muka topeng kita. Janggut. Yang ini kali. Satu bumi, nak bezakan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada DIY lah dapat ada yang macam warna kuning. Gol punya lagi bagus lah. Kita pergi cari screw macam gini guys. Sekarang pukul 5.41. Kita nak pergi beli kat mana
Okay, kita pergi masuk mall je lah. Tak boleh buat apa lah. Alright, kita dah dapat. Maaf lah, kamera kabur. Penatnya berjalan. Nak bawa dia pusing satu bumi, nak besarkan mimpi dan realiti. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya, bagi harapan untuk terus percaya. Kita tengah ratakan apa nama dia, apa semua lah. Tengah ratakan dia apa semua, bagi dia rapat, betul rapat kat dinding ni sebab dia berganjak 1 inci. Bagi dia sama rata. Lepas tu kerja dah siap. Bikin apa, jarang dia buat tangan. Ada. Okay, sambung. Ni lagi berapa persen je lagi? Cement board. Lagi berapa persen je lagi kita nak potong cement board, baru boleh letak plaster ceiling. Kan? Plaster ceiling. Lepas tu baru kita cat lah. Ni sekarang dah pukul 6. Semalam meeting sampai pukul 6. Dah buat macam mana kan? Bos lambat meeting. Okay guys, sekarang dah pukul 8.13 lah. 8.13 baru jadi sikit. Baru jadi sikit. Sebab apa? Skru tak ada. Skru habis. Skru tak cukup. Bos lah, bos problem. Habis skru sikit-sikit. Kita lagi tinggal lagi berapa? Apa nama? Macam ni lah, nampak gayanya. Bilik sewa. Tinggal lagi berapa? Lagi pergi berapa keping, apa nama dia? Apa? Cement board. Okey. Tinggal lagi 6 keping cement board. Jom sama tengok video. 3, 2, 1. Go! Round 2. Dah tahu dah kat mana nak jatuh kan? Dia tengok stamina dah. Tepuk dulu. Okey dah. Tadi dah hancur lah. Dah, tapi dah siap dah. Hancur dah. Tak dapat lagi. Dah sana dah satu. Sikit lagi tunggu sama. Sikit lagi. Dapat? Belayan ni. Sikit lagi. Okey. Belayan ni. Buang ni. Dia tak mau tembus. Kau tembus daripada dalam dulu, Din. Nampak? Dia memang tak nak. Mana lagi? Bawa, ada lagi bawa. Dah jumpa triknya dah. Aduh, Din. Dia bukan Dia layan. masuk ke? Dah, dia bukan layan, Din. Dia kena jonjot. Dia tekan sikit, jonjot. Pandai pump sikit. Pajang. Ni lah kan. Masalah lagi satu, guys. Tunjuk sikit, Dil.
Tadi kita Sekejap, tunjuk. Tadi kita tukar mata pisau. Seorang budak saya ni ada. Apa pun tak boleh. Nanti Ucup nak beli rumah besar. Staff saya seorang dia tak boleh nak settlekan. Kau kopik mata pisau tu yang terkena tangan kau? Bukan. Bukan gopek. Kau kopek cabut daripada bekas. Dia punya bekas tu, dia tarik pisau tu semua terkeluar sekali banyak. Tersembuh. Korang boleh tengok sendiri tangan budak tadi guys. Terbelah teruk kau. Betul. 6. 6 mata 6 di sini kan? 6 yang kecil. Ni kan? Yang ni kan? 6 ni kan? Bukan. 6 ni? Mic tak ada. Okey. Sana hari ni. Selamat tengah hari. Petang dah. Tengah hari baru tengah hari. Tengah hari ya, pukul 2 petang. Ini aku pun dah tak tahu hari yang keberapa. Pasal semalam dengan 2 hari lepas korang cuti kan? Ya. 2 hari kita bagi budak kita cuti. Sabtu dengan Ahad. Jadi so far seperti yang korang boleh tengok, tinggal 2 je lagi. Dan budak-budak aku 2 orang sakit, injured. Kita boleh tengok sendiri. Satu. Dan yang kedua, abah tukang kita tangan dia patah. Boleh tengok sendiri. Jadi memang semuanya terpaksa mengharapkan saya lah. Untuk orang yang tak berapa nak tahu ni. Jadi jomlah sama tengok video kan. Alright, sekarang kita nak buat lagi 2 ni. Lepas tu kita makan tengah hari dulu lah. Makan tengah hari, abah kita tengah masak. Kita masak apa? Asam pedas. Asam pedas ke kari ke? Kita Kari. ya. Masak kari. Dan kita siapkan dulu baru kita senang hati sikit lah nak makan. Okey. Right. Flare. 57 104. 104. Bawa dia pusing Bawa Ucup lah. nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. Kemarin sini God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya. Beri harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengar semuanya. Harap Tuhan dengar semuanya. Kelakam intipati dalam vakum yang bis. Alhamdulillah kita dah siap pasang apa partition board apa semua. Kita tinggal skim dengan apa? finishing, wiring apa semua. Dah tinggal ni kita nak makan ni. Jom makan. Jom makan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dalam tarian liar mencari jawapan yang tidak pernah keluar. Tersisi logik daripada struktur fizikal. Kejadian mistik dalam kerangka radikal. Sebuah parut abadi yang bersifat kindang. Tak bawa cahaya litar yang semakin dangkal. Nak bawa dia pusing satu Panas. nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. Gambaran kita suatu hari nanti. Setelah sekian lama kita jalani. Kau tahu tak, lepas aku tengok ni kan, kita tengok dia orang buat konten kan, tengok macam biasa je kalau luka sakit ke Sakit. tapi bila kita buat sendiri kan baru kita nampak macam mana penatnya, sakitnya. Betul. Lagi kalau kurang tim kan. Sebab kita punya
Bukan macam mana? Habis dah korang tak ada, memang aku je lah yang jalan sekarang ni. Habis aku rasa tangan sebelah boleh guna lagi tak tu? Boleh. InsyaAllah. Lagi seminggu boleh guna lagi. Hari kelima geng. Apa macam-macam rintangan halangan semua kita lalui. Tangan saya koyak. Kita punya tukang tangan patah. Okay, kita kena bantu per cameraman buat semua kerja. Kita nak tolong sikit-sikit je lah. Hari ni kita nak beli barang terakhir lah. Kalau hari ni sempat skim semua partition board yang bilik-bilik semua kita buat tu, esok kita cat. Kalau hari ni tak sempat juga nak skim, lagi 2 hari lah tertangguh video. Jom sama tengok video. Terima kasih. Dia tak kenal lagi kecil Renggo kan. Bang. Dia belum tunjuk. Dia tengah loading barang. So kena tunggu kejap lah. Betul ke abang? Abang dah lama pula. Hey. Ini apa? Compound. Pergi buka bonet. Okey, cun. Mantap. Apa? Ini apa benda ni? Mic. Oh, mic. Okey. Okay. Terima kasih ya. Alright, thank you bang. Terima kasih. Kita beli ayam je. Alright, kita dah pergi beli barang semua. Dah siap beli barang semua. Siap dengan ID Plus. Ideal sekali. Dengan mainan dia sekali. Ayam pun kita dah beli, nak buat makan. Jadi lagi pukul 2. Ni nak masuk pukul 3 dah. Pukul 3 kita start kerja guys. Kita makan dulu, isi tenaga dulu. Isi perut dulu, baru kita start kerja. Sekarang Aidil dia nak kena pakai segala ubat-ubatan. Enaklah dirodok. Semalam lagi dalam geng. Ni dah kira okey lah, ni dah naik. Selamat pagi guys. Kita sambung buat projek bilik sewa kita. Dah lama juga ah kita sidai bilik sewa ni. Seminggu ada kan. Ni kita tengah skim. Kita skim bilik sewa kita. Dekat partition board tu apa semua. Kita tunggu beli cat je tengah hari lagi. Okay, sambung tengok video. Aku buat banyak terus. Bukan dia. Cepat Mami dia pakai skop kecil tu. Bukan ada 3 barang macam basuh ni. Ni saya tu. Besi tu ada 3 tadi dah. Ni saya tu. Buat dari mana bang? Fokus tangan menuju berapa buat benda ni. Tak mahu. Tapi tak apa, kita belajar. Terus kita belajar. Cik Wan cakap bang. Kita kena pandai banyak perkara, baru kita boleh jadi orang kaya. Cangkung saya juga boleh berak duduk. Dan antara kelebihan saya yang korang tak tahu, saya boleh berak menyarap. Itu antara kelebihan saya lah, yang saya anggap ni sebagai anugerah. Anugerah yang Tuhan bagi kat saya. Dan main kau tahu masa tergantung kat rambut kau. Ingat. Jangan. Ada. Nah. Alright guys, so sekarang kita dah hampir siap. Sekarang kita dah lebih kurang 50% kalau mau tengok
Ini nanti kita akan gosok bagi kertas pasir, kita akan sender dia. Sender dia bahagian dalam ni boleh cakap total siap. Kita tinggal gosok, kita tinggal cat. Lepas tu, jadi kita sambung bahagian luar. Jadi, jom kita sambung tengok video. Alright, sekarang kita nak sambung bahagian luar. Kita nak sambung bahagian luar. Sekarang kita buang yang lambul compoundnya. Lepas tu jadi sebancoi baru. Lepas tu kita buat yang luar lah. Kita buat yang luar, yang beberapa yang luar ni. Kita lubang skru ni semua ni. Ni. Yang ini. Yang ni banyak makan ni, tebal juga ni. Jom kita sambung tengok video. Boleh buat sini. Ya. So guys, sekarang kita pergi cari frame pintu. Pasal kita punya bilik tu bilik partition tau. Jadi tak boleh pakai frame yang dah sedia ada. Kita kena custom. Backlight lah, backlight. Backlight kena kat sini je. Kena. Ini pintu Mia can, ini pintu Mia frame can. Iya, pintu Pakai frame. jet ya. Dia macam Lepas tu ni. dalam pakai itu pintu lah. Dalam pakai pintu. Saya mau frame saja. Dia boleh buat, ukur, potong, pasang. Ini frame pakai. Ini betul. Ini dalam pakai getah. Ya, betul. Ini dalam pakai kita. Ini sama sini berapa inci? Ini lebih kurang 3 inci ya. 3 inci. Ini ngam lah. Kan? Ini masuk dalam. Ini ada lain-lain jenis ada. Ini Aomia Nanti ini. saya ukur. Saya ukur. Aomia ini lubang berapa mm ah. Ada berapa Ini mm? ada lain-lain jenis. Nanti saya ukur. Besok boleh. Saya bagi ukuran. 2 pintu. 2 frame. Nanti bagi harga saya. Okey. Lepas tu Kita itu angkat nombor lah, angkat nombor. itu frame nanti sudah ukur, sudah potong. Dia buat ni macam. Dia buat ni macam. Orang lama buat kerja senang. Kalau orang baru buat kerja dia Ya betul, betul. Kita masih belajar lagi. Baru 2 jam lah. Kita tukang 2 jam. Ini tukang 18 tahun. kalau itu cermin pintu pasang pintu cermin kan biar orang luar nampak di dalam transparent. Koyak, saya ambil. Biasa buka. 7 kaki 3, lebih kurang lah tapi ada pasal. Terima kasih ya. Itu satu anggaran berapa? Anggaran harga aluminium. Beli sendiri, potong sendiri. 2 frame 100. Betul. Bangun dah. Pukul Pukul 2. kedua. Selamat tengah hari guys. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 1:30. Wish, 1:30 baru bangun. Tadi malam kita skim sampai pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi baru tidur. So, lambat sikit abangan. Sekejap lagi Kita nak mandi-mandi je. kita nak mandi-mandi jap. Nak pergi beli barang cat apa semua. Lepas tu nantikan je lah. Jom sama tengok video. Tepat masa jua aku akan dijemput pergi. Mau atau tidak takkan aku dipeduli lagi. Apa guna duduk berdekat di dunia ini. Seringkali dusta-dustaku tak boleh nak nafi. Dari saripati nasfu nafsi renung jiwa ini. Adakah masih suci sudah dimungkiri. Acap kali dibilang rapi akan diakhiri.
Alright, so kita skim dah hampir siap. Sekarang kita nak pasang frame. Tadi kita pergi beli frame dan kita tinggal pasang je. Sekarang kita nak potong benda ni. Jelmawan rupanya pendusta. Bunyi dari si temberang rupanya biri-biri. Sudah biasa Kejap lagi saya ada meeting, jadi saya tinggalkan budak-budak bawah putih. Masak mana? tepat masa jua aku akan dijemput. Alhamdulillah. Saya jarang pegang grinder tau. Kalau saya pegang grinder masa potong pintu buat rumah. Jadi saya terpaksa tinggal. Mana kakak? Tak pergi main dengan kakak? Dan kita jumpa malam ni. Nanti saya akan standby video apa yang diorang buat semua. Geraklah. Aku serahkan dekat kau. Berbelit-belit lah tangan abang. Bodoh balik sampai jangan hancur. Dia tak cukup hancur dia. Alright, sekarang nak dekat pukul 10 guys, 9.52 malam. Jadi, kita baru sambung balik. Tadi ada beberapa masalah teknikal lah. Ada beberapa masalah teknikal dan sekarang kita nak sambung balik. Lepas tu, kita punya stopping compound ni kering. Maksudnya, kita terbancuh banyak lagi sekali. Lepas tu ada beberapa hal dan menyebabkan benda tu sempat kering, sempat keras sebelum kita habiskan benda tu. Tadi kita dah pasang frame sini. Kita beli siang tadi frame aluminium. Ni dia punya frame. So itulah progress kita untuk hari yang ke-6 ke hari yang ke-7. Dah seminggu dah kita buat benda ni. So jom sama tengok video. Tepat masa jua aku akan dijemput pergi. Tu jangan kacau. Ni gapo? Ni gapo tak siap? Tu gapo kat bising. Bobeng. Alright, so kita dah siap skim. Apa? Masuklah. Dia, kita boleh saja. Pak dia boleh dia. Oh, halo demak. Oh, halo demak. Bobeng. Alright, sekarang Mana? sambung. Mana? Batu ni. Batu pelem. Batu ni. Batu ni. Batu apa? Batu ni. Batu apa? Batu ni. Batu gapo? Batu ni. Batu gapo? Semalam. Okey. Okey. Okay gang, kita dah siap skim. Kita dah siap skim. Dan sekejap lagi kita nak pasang frame belah sini. Kita nak custom lah beberapa belah sini. Belah sana dah. Jom lah kita angkat lampu. Jom. Kita pindah belah sana. Angkat lampu. Dia indah jelmawan rupanya pendusta. Bunyi dari si temberang rupanya biri-biri sudah biasa di. Assalamualaikum guys. Hari ni pukul 12.40 kita dah siap skim. Kita dah siap pasang partition board. Kita dah siap pasang apa semua. Kita tinggal nak cat je. Dah pasang frame pintu. Kita tinggal nak cat je. Kita punya hasil dah siap skim, dah siap apa semua. Tok frame pintu kita dah pasang. So tunggu apa lagi? Nak tengok kita orang cat? Sambung tengok video. Mau atau tidak takkan aku dipeduli lagi. Apa guna duduk mendekat di dunia ini? Seringkali dosa-dosaku tak boleh nak nafi. Mama dia punya. Mama Nama siapa? punya. Main rumah di lencuna. Nama siapa? Golo-golo di golo-golo. Nama siapa? Cicok colok. Sontoroyo. Iya.
Macam apa? 7 tahun 577. Oh. RM1. Yang ni pun jual ucup ke? Apa guna duduk berdekat di dunia ini? Seringkali dusta-dustaku tak boleh nak nafi. Nak bawa dia pusing satu bumi, nak besarkan mimpi dan reality. Work hard, aku tak boleh nak stop. On God, aku tak boleh nak stop. Harap one day ada sinar cahaya, bagi harapan untuk terus percaya. Harap Tuhan dengar semuanya, harap Tuhan dengar semuanya. Kelakam intipati dalam vakum yang bisu, punca sana terbias pada paksi yang kaku. Tertujulah serasi tanpa noda atau debu, implikasi lenyap dalam frekuensi yang membeku. Tiada trauma tumpul, tiada hirisan nyata, hanya kot yang terkoyak di tengah-tengah semesta. Lembayung magenta meresapi ke dalam mata, mencipta kerosakan, renjatan tak terkata. Garis masa retak pada koordinasi far. Okey dah bawa ni tak ya? Dah sampai sini je. Kanan kiri buat. Dia macam kita duduk ambil nanti kau berlakon lah. Tangan kanan tak boleh buat, nanti nak sental susah. Dia dua. Kau nak buat? Dah ada suspek. Ini kau nak buat. Kau nampak dia macam real apa? Yang kita bilang ni apa kan? Ada gigi. Tunggu. Ya. Pulang ya. Hingga di titik Ya. aku. Okey lah. 2, 3. Apa tak nak? Tak nak lah. Nak cabut sabar. Bukannya. Sambung. Abah pergi. Sana jom kita lihat tu. Pergi nyorok. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Aidil ke? Jangan ketawa. Kau buat sini. Kau dah ketawa. Tu tulang. Dia tak ada. Tulang. Mampus. Dia depan kedai burger. Selamat malam warga Prima. Selamat malam warga Prima. Sana. Depan wajah. Dah siap belum? Tak sini. Pakai satu lagi. 2 kali baik. Okey. 1, 2, 3. Buat tak ada rasa. Break the pin like this, that, ding, da, this, that, ding, da, this, that, ding, da, together. Stick to your tongue like bop, stick to your tongue like
Okay, so sekarang kita dah dekat ujung video. Pasal video kita dah panjang sangat. Aku dah edit dah nak dekat 1 jam dah video ni. Jadi pergi. Part 2 ni aku harap pergi lah. Pasal aku nak minta tolong kat korang. Minta tolong sangat-sangat korang like, komen, share. Orang yang tengok video kita, kebanyakan semua tak subscribe. Subscribe dan itu akan membantu kita orang untuk kita orang keluarkan part 3. Tak ada budget, macam mana kita nak buat video? Share kat member korang, kawan-kawan korang. Kita nak cuba buat satu konten yang lain daripada yang lain. So, aku harap satu hari kau kat sini. Jumpa dekat video part yang ketiga. Ciao, Assalamualaikum.